sebenarnya dia ada produk-produk yang bagus untuk dipasarkan, untuk dibawa. Macam saya cakap tadi, pertanian, kita ada pelancongan, tapi tidak diberikan highlight oleh kerajaan negeri Johor. Sebenarnya bila orang datang labis, orang tak tahu nak buat apa. Tapi hari ini kita berterima kasih kepada Menteri Pengangkutan kita, Anthony Loke, sebab dia dah buat line ATS kan. Daripada Padang Besar kita boleh sampai ke Labis, sampai ke Don Tenang sebab ada stesen kan. Stesen tu, stesen Labis tu di Don Tenang lah? Ya, betul. Kita ada stesen di Segamat boleh berhenti, di Labis boleh berhenti, di Bekuk boleh berhenti. Jadi dah tak ada alasan lah kenapa kita tak boleh bangunkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bersama kita malam ni dalam podcast Apa Khabar. Hari ni kita nak buat tetamu. Ini kita nak buat kaum hawa untuk malam ni. Dia ni nak bertanding katanya. Dah pernah bertanding kena COVID pula. Tapi kita nak tengok dia malam ni apa benda dia nak cerita dekat kita malam ni. Okey. Bersama kita Elia Nadira Sabudin. Okey, ini dia orangnya. Okey, apa khabar? Alhamdulillah baik, Cik Ami. Dari mana? Dari mana? Kita ni jauh Jauh dari mana tu? Kita tadi daripada Labis, daripada Tenang. Okey. Lepas tu kita pergi menghala ke Seri Gading sekejap, ambil angin Seri Gading, lepas tu kita naik ke Pulai. Tenang Ya, Tenang 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 kat mana ni? Tenang daerah apa? Tenang berada dalam daerah Labis. Labis? Segamat? Tak, Segamat sebelah. Tu Parlimen Parlimen Labis. Parlimen Labis, betul. Daerah dia Segamat kan? Ya, betul. Daerah Segamat, betul-betul. Segamat ni tempat yang jarang kita nak dengar sebenarnya. Ya ke? Di Johor lah. Di Johor terutamanya kan. Ramai orang tak tahu sangat Segamat ni. Apa best sangat Segamat ni? Ada macam-macam. Apa yang macam-macam salah satunya? Durian. Wow. Durian ada ni. Tak tahu lah, macam dah tak ada musim ni, tengok hari-hari ada durian je dekat Labis. Ya, betul. Musanggi banyak Boleh, kita boleh offer. Okey. Elia. Ya. Boleh panggil Elia kan? Boleh. Sebelum ni pernah bertanding? Ya, betul. Pernah bertanding. PRN 2022. Di Don? Di N08 Bukit Pasir, Pagoh. Betul. Jauh tak Pagoh dengan Tenang tu jauh? Saya rasa dalam 1 jam setengah, 1 jam 45 minit daripada Tenang ke Bukit Pasir. 1 jam? Ya. Okey. Boleh cerita tak kat podcast Apa Khabar ni malam ni? Macam mana boleh terjebak ni jadi calon bertanding? Bukan calang ni, kalau jadi calon ni, politik ni memang dah ada pengalaman, dah ada apa cakap apa, latar belakang kan. Jadi macam mana kesedaran mula-mula sekali sebelum politeknik tu nak masuk politik ni? Tak perasan benda tu macam datang semula jadi macam tu. Yelah, kalau tengok kat TV mungkin Anwar Ibrahim punya reformasi ke masa tu, ataupun keluarga ke punya expression. Dia tak ada tarik, keluarga tak ada basic politik lah. Basic, so kita cuma tengok pimpinan negara lah. Tapi pada ketika umur saya lebih kurang, saya rasa tingkatan 2, tingkatan 3, masa tu reformasi berlaku. So 1998, tingkatan 3 saya. So saya banyak tengok berita tentang Anwar Ibrahim. Saya banyak baca surat khabar. So saya agak mengikuti lah, walaupun tak faham sangat. Tapi masa tu kita rasa macam adalah semangat nasionalisme, patriotik masa tu. Dan tak sangka lah tiba-tiba boleh duduk dalam sejauh parti inilah. politik. Sejauh ini. Okey, lepas dah kahwin lah masa tu kan? Saya kahwin. Dah kahwin masa tu alumni. Ya. Okey, lepas tu keluar PAS. Keluar PAS, tak rasa bersalah ke? Dah kena pecat lah mesti lah keluar. Sebelum pecat tu memang dia dah nampak bibit-bibitnya kan. So bila dah kena pecat, kita pun rasa macam okey je kan. Kita tak ada issues pun. Kita memang nak pilih wadah baru lah. So macam kita fine lah. Kita move forward lah, move on lah. Okey, 2018 berlakunya gelombang Pakatan Harapan 1.0 lah kan. Okey. Elia bertanding? Tak. Saya tak bertanding, tapi saya diamanahkan untuk jaga jentera lah masa tu di Parlimen Seri Gading. Parlimen Seri Gading? Ya, betul. Okay. Masa tu don sekali Okey, ni untuk PRN Johor kali ni. Kan? Untuk PRN Johor kali ni.
Ella jadi penyelaras Don Tenang. Betul, saya penyelaras Don Tenang. Don Tenang. Okey, nombor dia apa? N05. N05. Banyak gitu tak tahu kan. Okey, N05 Tenang. Penyelaras Don Tenang. Sejauh sekarang, sampai sekarang, okey, apa yang Ella nampak untuk Ella nak fokus di Don tu? Okey, saya dah mundar-mandir kat Don Tenang kan, sebab kita penyelaras. Kita pun nak tengok apa kekuatan yang ada kat Don Tenang, apa kelemahan dia, dan kita pun nak tengok apa yang orang bagi perhatian kat mana lah Don Tenang ni. Bila saya kaji-kaji, sebenarnya Don Tenang ni dia adalah ada satu kekuatan, dua kekuatan lah sebenarnya, daripada satu agro pertanian dan juga satu lagi pelancongan. Sebenarnya orang tak tahu dekat Don Tenang ni spesifik dia ada banyak spot pusat rekreasi dan pelancongan. Oh ya ke? Ni saya pun tak tahu ni. Okay, kan betul? So semua orang tanya kalau pergi Labis, pergi Tenang ada apa je. Paling teruk pun orang akan cakap ni lah kan, air terjun Bekuk Itu dekat Bekuk. Bekuk tak masuk Tenang Bukan. Okey. Bawah Parlimen Labis dia ada dua Don. Satu Don Bekuk dan satu lagi Bekuk, Don Tenang. Bekuk. Okey. So di Don Bekuk dia ada air terjun ni, memang kita panggil air terjun Bekuk lah kan. Kalau Tenang dia terjun ke? Ada. Okey, tu dia ada air terjun nama Takamelo. Rimba Takamelo. Tapi bukan tu saja sebenarnya. Dekat Tenang ni dia ada satu tempat nama dia Sunrise Farm. Kat situ kita boleh tengok matahari terbit dan kita boleh tengok matahari terbenam sebab dia ada atas bukit. So kita boleh ada panorama yang sangat cantik sebenarnya. Ada kafe yang memang boleh healing, boleh makan shell out semua kat sana. Dan dia juga ada satu lagi kita panggil Eco Hill yang boleh kita naik ATV kat sana, buat program-program lasak. Tak pernah dengar? Pernah dengar ke tak? Macam pernah dengar Macam lah. pernah dengar, tapi tak pernah itulah. dengar kan? Okey. Tak terfikir lah untuk pergi. Okey. So banyaklah sebenarnya. Dalam politik, pengalaman yang paling mencabar apa? Pengalaman paling mencabar mestilah bila pertama kali diberi penghormatan untuk jadi calon di N08 Bukit Pasir Paguh 2022. Okey. Saya umur 39 tahun masa tu. Okey. So tiba-tiba parti arahkan saya bertanding. So kita rasa macam terkejut sebab kita rasa kita ni orang belakang tabir buat kerja untuk parti. Kita tak pernah menggambarkan dan terfikirlah untuk kita ke depan pada ketika itu. Tapi yes, parti bagi peluang untuk wanita, so go for it, kita cuba kan. Dan itu saya rasa pengalaman yang mencabar sebenarnya. Tapi walaupun mencabar, dia memberi satu pengalaman yang sangat indah lah, yang banyak kita belajar sebenarnya daripada. Apa cabaran dia tu? Salah satu? Cabarannya salah satu tu saya bukan daripada Bukit Pasir, bukan daripada Paguh, saya daripada tempat lain. Jadi cabarannya adalah kita nak kenal budaya baru, tempat baru. Tapi kita cepat catch up lah. Dan kita kena belajar budaya orang tempatan, macam mana isu kat situ. So saya rasa itu mula-mula mencabar. Tapi once bila kita dah dapat step, dia seronok sebenarnya, seronok. Dia jalan smooth lah. Jalan smooth, kita buat apa yang terbaik, apa kita termampu. So kita just have fun lah, soalan ni soalan kasar sikit, provok lah. Kenapa tak nak pergi stay kat Bukit Pasir sekarang ni? Okey, sebenarnya kita ni sebagai politik ni kan, kita tak boleh nak fight for our seat yang macam walaupun kita dah buat kerja, tapi sebenarnya di peringkat parti mereka pun ada strategi-strategi tertentu yang diorang nak susun lah. So walaupun kita ada rasa macam kita dah buat kerja kat situ, tapi bila mana kita diarahkan tu, sebenarnya mungkin parti letak strategi yang lain lah kot. Itu bagi saya lah, sebabnya saya diajar oleh Awal Negeri Johor, kita kena jadi winnable candidates, yang kita boleh diarahkan untuk bertanding lah di mana-mana tempat lah. Sebab bagi kita, once bila kita letak diri kita dalam arena politik, kita adalah pemimpin, kita boleh berbakti di mana-mana sahajalah di tempat yang Allah letak, tak semestinya kat satu tempat je. Sebab semua manusia ni khalifah kan. So kita membumi lah di mana-mana. Okay. Masalah. Soalan cepat mas. Okey. Macam takut nak dengar. Suami setuju ke bertanding Ya, kalau tak setuju tak bertanding lah kan. Tapi macam mana nak convince suami tu? Ceritanya kita memang akan sit down kan, dan meeting kan. Mula kita kata suruh dia lah, sebab kita dua-dua orang memang sama-sama aktif dalam parti. So kita bincang, kita kata macam suruh dia ke depan. Tapi daripada awal lagi sebenarnya perkahwinan, dia memang cakap dia akan bagi kita laluan sepenuhnya lah untuk bergerak ke depan, dia akan support. So kalau saya rasa macam saya macam tak nak, dia akan cakap pergi.
Kalau saya rasa dia bagi semangat, malas nak pergi meeting, kadang-kadang kita rasa macam kita down kan, kita kejap dalam hati kan, dia akan marah, dia cakap pergi, itu tanggungjawab. So memang no choice lah. Memang satu arahan lah. Maksudnya memang suami saya dia sangat-sangat memberi sokongan padu lah sebenarnya. Dia sama parti lah sekarang? Ya, sama parti lah. Kalau lain parti pening nak urus. Tu lah. Okey. Waktu sekarang ini kan, waktu kita tengah agresif membuat kerja di Tenang. Okey. Waktu Elia tengah agresif buat kerja di Tenang. Suami kat mana? Adakah suami kat rumah jaga anak ke? Okey, selalu orang tanya sebenarnya. Banyak orang tanya, macam mana seorang calon ataupun ahli parlimen ke ADUN ke YB lah daripada wanita ni, suami dia tu macam mana penerimaan dia? Orang tu kejap-kejap kena pergi sini kan, kena pergi situ lah apa semua. Jadi suami dia ni macam mana, mengekor ke ataupun dia kena jaga anak ke? Macam mana? Kalau Elias ni macam mana? Selalu soalan ni kan selalu orang tanya kat saya kan. Suami saya ni nama dia Pok Deng tau. Bila saya pergi mana-mana macam, Ilya, Pok Deng mana? Pok Deng Saya kata kat rumah lah. Saya kata kan. Jadi bila kita dah dapat persetujuan, kita nak jadi pemain politik wanita ni, suami saya dah cakap, you keluar, saya akan make sure keluarga, anak-anak semua dia akan urus. Bagus So memang saya biasanya akan bergerak lah sendiri. Tak adalah dia nak kena mengekor saya kan. Tak jadi kerja pula jadi macam tu kan. So kita ada peranan kita dan dia juga mainkan peranan dia lah. Okey, maksudnya Pok Deng tadi. Okey, Pok Deng ni dia ikut tak pergi ke Tenang ke apa? Bawa anak-anak ke tak ada? Tak ke ada. Dia kat rumah je? Dia ada juga datang, tapi dia on off je lah. Urusan-urusan lain yang tak melibatkan saya lah. Macam tu lah. So kadang-kadang bila saya dah jadi pilihan rasa di Tenang, saya memang dah duduk pun di Tenang. Kadang-kadang dia ada kat rumah, ada rumah sana? Saya ada rumah di Tenang. Saya duduk di Tenang. Jadi kalau dia ada urusan, dia akan uruskan urusan di Tenang lah. Kadang-kadang saya tak jumpa dia pun. Oh ya ke? Dia calling-calling je. Macam tu lah. Tapi ada masa-masa saya akan balik lah. Sebab kita ada anak-anak tak jauh pun dalam 1 jam setengah saya akan balik kan? Tak jauh pun. Dah hari-hari datang rasa dekat je. Rasa macam setengah jam je. Sebab kita nak tengok anak-anak kita jugalah. Kalau JB Tenang tu jauh lah juga kan. Kalau betul. Batu Pahat ni tak jauh sangat. Tak jauh sangat. Biasa orang akan tanya, perempuan ni lemah. Ni soalan Perempuan ni lemah. Lemah dari segi serba-serbilah. Maksudnya tenaga, kita punya penampilan. Macam mana Ella jaga? Contoh, katakan orang bukan Islam kan, lelaki nak ulur tangan salam, macam mana Ella jaga benda tu sebagai seorang wanita Muslim? Daripada sudut fizikal, kita memang tak boleh banding lah dengan lelaki. Memang Allah dah letak lelaki tu lebih kuat kan daripada sudut daya fizikal. Tapi daripada sudut kepimpinan, saya rasa sama je. Kita boleh build the character tu kan. Sebabnya hari ni pun kita tengok ramai je wanita yang memang setara pun boleh memegang jawatan-jawatan yang tinggi pun. Tapi daripada sudut yang tadi soalan, bila mungkin dah Muslim datang nak salam, kita memang ada adab kita sebagai Muslim, kita tak boleh salam ajnabi kan. Tetapi saya cuba mengelak. Kita dah ada satu sains kita tetap, tetapi sekiranya ada juga yang menghulurkan tangan, saya rasa sebagai seorang pemimpin kita kena sambut lah. Itu ijtihad saya lah. Bukanlah kita terus kita dah terus salam dan terus lepas lah. Sebabnya bagi saya, kita kena jaga juga air muka. Kalau dia dah suruh tangan sampai kesudah kita tak salam, itu menunjukkan sombong pula tu payah dia macam tu kan. Keterbatasan tu kan. Jadi tapi ada juga cakap you pakai glove lah kan. Sebab bagi kita ni duduk dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, unity in diversity. Tak semua bangsa lain memahami lah agama Islam tu. Jadi kita win-win situation lah. Yang mana kita memang boleh jaga, memang kita akan jaga. Tapi bila last minute ataupun kes yang begitu kepanggil kecemasan ke apa tak tahulah kan. So bila dia ni nak shake hand, biasanya uncle-uncle yang lama-lama lah, yang macam dah tua-tua dia kan. Dia tak faham kan. Dia tak faham. Yang muda-muda ni dah faham. So bila dia nak salam, sebab dia rasa teruja ke apa, dia jumpa kita sebagai anak muda. So saya rasa saya salam je lah. Bila dah suruh tangan tak tarik-tarik, kita salam je lah. Sebelum ni kita repeat sekejap. 2022 orang yang tak datang penamaan calon, Elia. Saya lah tu. Kenapa Elia tak datang penamaan calon ni? Saya sehari sebelum penamaan tu, saya memang sihat walafiat je. Saya memang kena jumpa pegawai pilihan raya yang menguruskan dokumen-dokumen untuk calon. Dia minta saya semak lah masa tu kan. Dia nak semak supaya tak ada isu esoknya. So semak semua cantik.
Lepas tu dia cakap esok you datang, setiap calon yang di bawah jagaan dia mesti kena bawa satu surat medical check up mengesahkan bebas daripada COVID. COVID Jadi kami ni yang calon-calon ni, wakil calon, penyokong semua parti kena pergi buat check up sebab esok tu nak kena masuk dewan, kena bawa dulu. Check up tu dia nak tunjuk lah. Dia kata kalau ada COVID dia tak nak bagi masuk dewan. Nak dijadikan cerita, pergi test COVID, tiba-tiba ada COVID, 2 line naik. Allah, positif saya dan juga saya rasa penyokong atau pencadang saya lah. Dan akhirnya kita orang memang tak boleh pergilah. Tapi boleh lepas masa tu maksudnya kan dia calon kena datang kan masa penamaan tu kan. Tapi disebabkan mungkin itu adalah zaman COVID kan. Jadi musim COVID, so memang diberi kelonggaran lah. Habis masa tu orang berharap tak bawa calon lah. Tak bawa calon. So saya macam frust lah juga kan. Kita macam nak lah muka kita kan, rupanya tak ada rezeki. Dia kena duduk dalam bilik kuarantin. Lawak kan. Tu lah. Okey, berapa lama lepas tu baru boleh ni? 5 hari saya kena kuarantin. Sebabnya nak tipu pun tak boleh kan, sebab kita dah hantar medical report tu. So 5 hari saya kuarantin, saya memang berkempen media sosial je lah. Sebenarnya cabaran. Kita memang tak nak jumpa pengundi kena seramai yang boleh tapi akhirnya macam tu lah. Dah lah masa tu kan tak boleh kempen. Tak boleh kempen kan. Untuk video pun tak boleh kempen kan. Dia hanya boleh sekadar video media je. Sebab masa tu saya perasan titah dia masa tu tak boleh jumpa orang sangat kan. Masa semua kena pakai face mask. Face mask kan. Dia banyak protokol kan. Jadi orang pun tak keluar sangat untuk undi kan. Orang pun tak keluar sangat. So saya banyak buat FB live lah. Hari-hari saya akan buat FB live, saya akan main TikTok macam itulah. Ni kena jaga kesihatan lah untuk tenang lah. Ya, dah tak ada cerita kan COVID kan. Mana tahu kan. Okey, kena jaga kesihatan, jangan warded ke apa benda, na'udzubillah kan. Saya memang tak sabar lah masa saya kena COVID tu sebab saya sihat walafiat. Cuma ada 2 line COVID tu kan. So saya macam stres lah duduk dalam bilik tu kan. Okey, salah seorang ke satu-satunya calon awan, satu-satunya calon awan di Johor setakat ni lah. Setakat ni penyelaras kan, bukan calon. Betul, sorry. Penyelaras. Penyelaras ni boleh jadi calon lah. Itulah katanya penyelaras tak semesti jadi calon. Tapi kita pun tak tahu kan. Tapi khidmat lah kan. Kita khidmat macam biasa, tak ada masalah. Sebab kadang tiba-tiba datang titah berubah pula bukan kita yang tanda tangan kan. Betul. Okey. Satu-satunya calon wanita awan di Johor untuk PRN Johor. Macam mana jentera ni? Boleh bersama ke? Boleh buat datang turun? InsyaAllah. Awan ni dia dah susun dia punya jentera dia. Lagipun awal-awal lagi sebelum yang terkejut ni pun kita dah memang buat himpunan jentera lah, wanita amanah Johor kan. Kita bersama dengan Ketua Wanita Nasional, kita dah set up dah pun. Jadi kita dah insyaAllah lah, kita dah prepare yang terbaik lah. Nanti calonnya nanti jentera ni akan datang perempuan saja ke ataupun campur lelaki ada perempuan mestilah kena ada lelaki dan perempuan kan? Sebab pengundi kita lelaki dan perempuan, macam nak santuni kan. Mesti kena ada satu full lah. Okey, persediaan untuk apa ni dalam keadaan sekarang, persediaan Elia, apa yang Elia dah buat di Tenang ni? Kalau kat Dun Tenang tu saya cuba turunlah ke pasar-pasar, kita menyantuni makcik-makcik, pakcik-pakcik, pelbagai golongan Cina, India, kita dah turunlah jumpa. Biar diorang nampak muka kita ni as a penyelaras dulu lah. Berkenal-kenalan kan. So adalah beberapa networking jugalah dengan beberapa NGO dan sebagainya lah. Sebab kita ni datang nak berkhidmat, tak boleh duduk seorang-seorang. Duduk dekat dalam Tenang tak keluar-keluar kan. Jadi kita kena jumpa orang, kena jumpa masyarakat, kena jalan-jalan. Kena promosi ya kan? Ya, nak promosi Tenang. So saya pun seronok sekarang ni kan. Saya macam buat video semua promosi Tenang. Tenang Cik Amni ada tengok tak video saya? Kat mana nak tengok? Okey. Dekat TikTok saya, Ilya Nadira. Okey, Ilya Nadira. TikTok, Facebook ada? Sama juga, Ilya Nadira. Ilya Nadira. Nanti kita tengok nanti kat situ. Saya promosi Tenang, datang Tenang. Boleh nanti saya boleh nak datang Tenang, kita tengoklah apa program boleh buat kan. Kita publish benda tu. Okey. Dari segi pendidikan. Pendidikan. Degree je ke ataupun sebelum ni saya dengar ada master kan. Okey, lepas tu dengar nak lanjut lagi kan, dengar kata nak lanjut lagi tapi tiba-tiba jadi calon. Tak kacau ke benda tu? Okey, saya sebenarnya merupakan seorang pelajar di peringkat pasca siswa Zah Dr. Falsafah lah, buat PhD.
Sebenarnya di tahun akhir dah. Saya sebenarnya dah hampir sampai ke peringkat nak mohon untuk pembentangan akhir lah. Viva Vogue lah. Tiba-tiba terbubar. Kan, saya memang di luar kawalan lah. Saya target dalam sebulan ni saya nak pergi Viva. So bila jadi macam ni, saya rasa saya tak boleh nak fokus dua perkara yang besar lah. Saya pun dah minta izin saya punya supervisor. Dia pun macam dah berbau dah tu. Tiba-tiba macam dah terbubar. Saya pun senyap tak cari dia kan. Dia pun tanya soalan, kau nak bertanding ke Ilya? So akhirnya saya cakap, ya Prof, saya nak bertanding. So dia kata, okey tak apa, kita submit je dokumen macam biasa. Lepas habis PRN, kita terus buat pembentangan lah. Ada juga yang cadang saya, tak apa, minggu kempen boleh je kalau kau nak pergi bentang. Saya takut saya bentang cerita kempen PRN pula kat dalam Viva. Ambil kos apa? Betul ni? Okey, saya daripada degree, master dan PhD saya memang bahagian kejuruteraan elektrik. Robotics macam tu lah. Elektrik robotik? Saya main coding sikit-sikit lah. Boleh buat prom ni? Okey. Dari segi pendidikan, baik, masuk tenang Tenang ni kawasan yang boleh kata pendalaman juga kan? Dia macam agak luar bandar lah. Mestilah ada satu future, betul tak? Betul. Nak robotik, elektrik pula tu kan. Nak robotik dan kereta itu ada stesen kereta api power kan, besar kan. Okey. Apa yang Elia nampak kalau menang Don Tenang, sama ada jadi pembangkang di Don Tenang, Don tapi pembangkang, dan Adun tapi kerajaan. Okey, apa yang Elia nak bawa? Okey, sebab saya ni orang pendidikan juga. Jadinya saya robotik, main dengan coding. Dan pada masa yang sama saya ada satu company yang memang fokus kepada pembangunan STEM, ajar anak-anak mahir coding di sekolah. So bila saya pergi ke Tenang, ada beberapa sekolah dekat Tenang tu ataupun especially base, diorang memang dah starting untuk semua orang memang dah fokus kepada robotik. So diorang memang ada pertandingan international robot dan sebagainya. So saya rasa macam tak salah saya pergi situ sebab saya memang dah dalam bidang tu. So ada beberapa sekolah memang nampaknya macam dah ada kemahiran, tapi beberapa sekolah lagi macam ketinggalan sikit. So saya rasa peluang saya untuk pergi ke sekolah-sekolah tu untuk kita bangunkan anak-anak tu punya kemahiran daripada sudut coding, daripada sudut robotics tu lah. Sekarang ni memang semua ke arah itu, ke arah AI, ke arah semua tu. Jadi saya rasa satu peluang lah untuk saya terjemahkan saya punya kebolehan dan sedikit kepakaran saya untuk anak-anak pelajar di Tenang tu lah dalam bidang ni. Minta maaf lah soalan ni, orang Tenang boleh faham ke benda tu? Kalau kita tengok kat sekolah, ada je sekolah yang memang dia memang ada grup robotik yang bagus. Memang sekolah memang fokus, memang ada group, ada cikgu yang mengajar, ada tuition, dan diorang pun dah boleh pergi international competition. Cumanya benda tu kita perlu bagi orang kata kesedaran lagi lah kan. Mak bapak kadang-kadang dia tak tahu kan apa perkembangan sekarang kan, tapi kita masuk melalui sekolah, kita offer. So saya rasa anak-anak tu boleh dibina lah sebab cikgu-cikgu semua memang dah faham tentang robotics dan coding. Saya rasa di peringkat KPM akan ada satu silibus nama mungkin nak memperkenalkan Walnut. Dia macam satu sistem coding lah dekat sekolah. So saya pun dah bawa benda tu dengan company saya. So saya rasa macam seiring lah dengan apa yang KPM nak bawa. Okey, Elia. Tadi pembangunan fizikal di Tenang ni, di Don Tenang, ada yang tak ada internet di kawasan asli tu. Apa pembangunan yang Elia rasa nak buat di situ? Okey, baik. Kita kan hari ini semuanya mengejar ke arah AI, Artificial Intelligence kan. Kalau kita tengok bantuan-bantuan kerajaan, inisiatif kerajaan, kita nak dapat pun semua kena semak internet. Kena ada internet tu lah cerita dia kan. Semak SCR, SARA, line pun tak ada macam mana kan. So saya rasa apa yang boleh kita buat adalah kita kan ada MC. Jadi kita boleh lah usahakan minta MC datang buat semakan, check tempat tu, dan mungkin kita boleh bangunkan lah taraf. Sebab setakat ini kat air terjun Takamelo tu, kalau masuk Kampung Tanah ada internet lagi. Bila nak ke sana tu lebih kurang 5-6 km juga masuk ke dalam hutan tu. Kat situ memang kan tak ada kan, hilang lah memang betul-betul. Asli situ orang asli tak ada kat situ, dia kat tempat lain. Tapi orang yang datang kat situ kalau memang nak bertenang, memang nak rest, memang betul rest lah. Memang tak ada line internet lah kat situ.
Memanglah. Tapi masalahnya kan ada yang sesat lagi ni kan kat hutan sebab internet tak ada. Isunya kena adalah internet jugalah walaupun kat air terjun, sebab dia isu keselamatan. Kalau apa-apa berlaku dia orang camping kat situ. Kalau apa-apa berlaku kan dia orang nak kena keluar sendiri kan. Tak boleh dapatkan pertolongan sebab tak ada line. Kita boleh jangka juga kan. Kepala air ke apa benda kan nak calling. Jadi masa-masa akan datang memang keperluan sebenarnya perlu di secara hierarkinya selama ni tenang ni apa yang Elia nampak? Tak ada, dia ada dia bukan baru jadi kawasan DUN. Dah masuk ke PRU 16. PRN 16. Okey, PRN 16. Dah 16 kali pilihan raya, tapi kenapa tenang ni macam terpinggir lah? Okey, kalau kita tengok tenang ni dia ada 3 Felda tau. Dia dah masuk ke generasi kedua, ketiga kan. Kan bila kita tengok pengundi dia tak ramai. Tak ramai. Kan yang terbaru ni pun saya rasa bukan berlaku penambahan, dia berlaku pengurangan. Orang keluar. Mungkin orang lama-lama dah meninggal. Ataupun anak-anak muda dah ubah tempat mengundi kat tempat lain sebab satunya isunya peluang pekerjaan. Memang kat situ kurang diberi perhatian. Sebenarnya dia ada produk-produk yang bagus untuk dipasarkan, untuk dibawa. Macam saya cakap tadi, pertanian, kita ada pelancongan tapi tidak diberikan highlight oleh kerajaan negeri Johor. Sebenarnya bila orang datang habis, orang tak tahu nak buat apa. Tapi hari ini kita berterima kasih kepada Menteri Pengangkutan kita, Anthony Loke, sebab dia dah buat line ATS kan. Daripada Padang Besar kita boleh sampai ke Labis, sampai ke Don Tenang sebab ada stesen kan. Stesen tu, stesen Labis tu di Don Tenang kan? Ya, betul. Kita ada stesen di Segamat boleh berhenti, di Labis boleh berhenti, di Bekuk boleh berhenti. Jadi dah tak ada alasan lah kenapa kita tak boleh bangunkan Labis tu. Sayang lah, kita orang dah boleh travel, nak makan angin, boleh turun naik ATS contoh jalan kereta api kan. Kalau kita pergi Dabung, Dabung ada promosi tau. Stesen kereta api Dabung ni dia juga pendalaman. Dia boleh bawa pergi gunung, ada gunung Stong Gunung Stong situ. Lepas tu ada jajaran peniaga-peniaga yang jual barangan Kelantan tau di Dabung kan. Future stesen Labis ni Elia rasa boleh buat ke di Tenang Saya rasa memang ada satu potensi memang yang sangat besar sebenarnya untuk memperkenalkan Tenang dan Labis lah kepada masyarakat, kepada orang luar kan. Sebenarnya dia ada je kalau kita tengok Mersing kan, dia boleh buat apa, one day trip kan, dia posting kan. So benda tu boleh berlaku di Tenang. Orang boleh datang ke Tenang atau datang Labis turun ATS je. So kita kan ada satu sistem yang kita kendalikan, yang ada kenderaan yang boleh ambil trip dan boleh pusing Tenang satu hari. So kat situ kita sebenarnya dah boleh promosi dah pun Tenang tu kan, orang boleh kenal dan boleh juga membina peluang pekerjaan sebenarnya. Betul. Dia tak perlu pun buat bangunan kekal untuk peniaga tu, just buat pasar malam je lah kan. Macam Dabung dia buat pasar malam tu. Betul. Sebenarnya memang boleh dibangunkan, cumanya perlukan nak ke tak nak lah orang kat situ. Maksudnya pemimpin kat situ lah. Kena fikir lah maksudnya kan. Jadi Elia rasa Elia boleh lah untuk buat benda tu. Sebenarnya boleh, benda tu boleh dibuat sebab kita dah ada, cuma kita nak naikkan lagi saja, sedikit je lagi usaha untuk kita memperkenalkan. Spot-spot menarik dah ada. Sayang setahu Elia, Don Tenang ni pernah ada orang perempuan ke jadi adun? Ada bekas adun perempuan. Dia sebab apa saja saya tanya soalan tu, sebab perempuan ni dia kan terperinci kan. Kalau lelaki kan tak nampak sangat benda-benda kecil ni. Jadi joke. Jadi maksudnya kalau Elia ambil tu terperinci lah nampak kan. Maksud faham tak? Maksudnya kita nampak ni masalah kan, ni fikir betul-betul dalam-dalam. Maksudnya jadi kesan untuk beri peluang kepada orang baru lah kot untuk buat perubahan dekat situ. Kan macam Elia nampak potensi kat situ untuk dibangunkan. Sebab saya akui stesen Labis tu masa itu saya lalu, saya kata dah lain jalan dia. Cantik. Stationnya cantik. Saya kata besar lah. Besar Lepas tu, tapi jadi pening lah dulu kita lalu jalan dia. Dan dia ada dataran tu kan. Dia ada dataran Labis yang sangat besar kan? Dataran Labis. Tu saya pelik tu kenapa. Boleh macam-macam aktiviti kat situ sebenarnya kalau pandai digayakan. Kan. Betul. Tapi bila masa saya lalu tu dah lepas tengah malam, pekan ni mati dah. Kan? Dia cuma ada lampu-lampu je menarik, tapi kosong kat situ tak ada apa. Okey, Elia. Baru-baru ni di
di daerah kawasan tempat peninggalan Elia lah. Saya Cigading spesifiknya. Spesifik Cigading lah. Okay, tapi daerah lah, daerah tu betul lah. Ada buat pelancaran jentera pihak raya. Betul. Tapi ni pelancaran jentera, bukan jentera pula yang ramai. Betul, saya pun terkejut. Orang awam yang ramai. Betul. Dan kebanyakannya bukan Melayu lah, kan? Betul. Okey. Sedangkan apa yang berlaku di PRN Sabah? Pengundi bukan Melayu ni tak keluar. Pengundi Cina, Cina lah terutamanya, kan? Dan banyak pengundi tempatan lah, Sabahan, kan? Okey, yang keluar. Dan Cina tak keluar. Tetapi beza pula dengan pelancaran jentera di Batu Pahat. Okay, sedangkan core business untuk Pakatan Harapan ni adalah undi daripada China dan India. Baik, apa yang Elia nampak? Potensi ada ke untuk diorang ni keluar undi bagi kemenangan pada pakatan ni? Kita ada dengar desas-desus kan, macam orang Cina marah dengan kerajaan Madani. Ada sebab beberapa faktor yang kita terpaksa ambil inisiatif yang mungkin mereka rasa tak senang kan. Tapi bila saya hadir ke pelancaran tu, kita expect orang parti lah yang datang kan. Betul. Daripada 3 parti. Tapi saya nampak angka-angka anti asuh-asuh ni yang ramai kat situ kan. Jadi saya rasa sebenarnya dia ada satu gelombang yang kita pun macam kan. Maksudnya ada sinar, ada sinar, ada cahaya kat situ kan. Jadi saya rasa satu gelombang yang positif. Tapi kita tak boleh ambil ringan juga. Betul. Saya yakin orang-orang biasa ni, Cina ni, dia datang mungkin selama ni dia baca kat newspaper. Tapi sebenarnya dia datang malam tu memang dia nak tengok, pandang mata ke mata pimpinan, dia nak dengar sendiri ulasan apa perkembangan semasa direct daripada pimpinan lah dia nak dengar kan. Jadi saya rasa itu satu perkembangan yang baik. Tapi apa yang paling penting adalah macam mana kita nak memastikan keyakinan diorang tu sampai ke hari mengundi yang mana dia akan betul-betul keluar semaksimum mungkin, seperti mana dia bagi satu jentikan gelombang kat Batu Pahat tu kan. Kita harap kita bolehlah cari kekuatan untuk make sure. Okey, dari segi sampai hari ini Elia buat kerja dekat Tenang, sambutan orang Cina pada Elia macam mana? Sangat mesra. Saya pergi cari anti-anti asuh yang senaman tai chi, zumba pukul 6.30 pagi tau. Oh, dia subuh itu. Kita balik daripada solat subuh tu dia dah bersenam dah. Saya tak tahu dia sampai pukul berapa. Jadinya saya join dia orang kat situ. Saya join dia orang, saya menyantuni sebab dia perempuan. Semua perempuan makcik-makcik tu. Dia rajin. Adalah angka-angka akan pusing datang labis seorang jalan kaki kan. So saya menyantuni lah. Bila sampai hari ibu, saya bagi bunga pada dia orang semua. Hari ibu itu saya bagi bunga kan. Kita nak baik-baik. Sebenarnya kita nak menyantuni lah. Dan kita join sekali zumba kat situ untuk kesihatan juga. Jadi fit sikit lah badan. Balik subuh tak adalah balik tidur. Kita pergi join anti-anti tu kat situ. Okey. Elia kata tadi lepas subuh Elia pergi situ. Tak kacau kerja ke Elia? Kita boleh arrange masa sebab pagi sangat. Sebab Elia company sendiri saya memang duduk kat Tenang. Jadi tak ada isu lah. Saya tak adalah nak memulakan tugasan saya seawal pukul 6.30 pagi. So 6.30 pagi sebenarnya kita dah bekerja juga. Sebenarnya kita dah bersama rakyat pun. Kita dah cari anti-anti tu, kita bersenam, cari stamina. Lepas tu kita pergi beli sarapan dekat makcik-makcik kat sebelah tu. Boleh makan dengan anti-anti tu. Sebab dataran labis tu ada macam pot makan tau, macam ada kerusi. Jadi kita orang boleh bersila je makan kat seram ramai sampai borak-borak. Ya, betul. Menarik lah tempat lain tu best je. Elia lebih prefer perlawanan 3 penjuru ke atau 2 penjuru? Kalau peribadi Elia. Kalau kita tengok sekarang gelombangnya macam 3 penjuru kan. Lagipun memang kita pun dah dapat tengok kenyataan, memang Barisan Nasional pun nak pergi solo kan. So kita sahutlah cabaran tu. Okey. Sampai hari ni Elia ukur. Elia tengok Tenang potensi menang. Elia boleh nampak? InsyaAllah ada potensi sebab daripada sudut pengundi kita hampir setara. Harapan tu sentiasa ada. Tapi apa yang penting ialah kita terus bekerja lah. Sebab pilihan raya ni bukan cerita kita ceramah pang atas pentas Tapi pilihan raya ni adalah cerita bagaimana kita bekerja menyantuni rakyat, bagaimana kita bekerja tanpa give up, kita sampaikan inisiatif ataupun tawaran kita kepada rakyat untuk kita buat yang lebih terbaik. Bukan saya nak kata yang sebelum ni tak
terbaik, dah baik, tapi kita cuba beri yang lebih terbaik dengan inisiatif-inisiatif yang ada lah. Okey Elia. Di Sabah, PRN di Sabah, calon tu memainkan peranan yang penting untuk menang di DUN di Sabah lah kan. Hari ini Elia masuk tenang kan. Elia apa yang Elia nampak supaya orang confident dengan Elia sebagai seorang calon yang mampu untuk bawa suara dia? Okey. Yang pertama, kita kena beranilah. Jangan kita tunggu dia datang dekat kita. Kita kena pergi dekat dia, kena jadi humble. Memang humble lah, sebab kita nak jadi pemimpin ni mana boleh letak standard dengan kita punya masyarakat kan, sebab kita sama je dengan dia. So memang kena bersama dengan mereka, dan kita cuba berikan apa kata sumbangan lah, yang mana kita boleh kita cuba bantulah. Kita jangan orang kata memilih nak bantu orang ni, tak nak bantu orang ni, tidak kan. Kita kena layan semuanya sama. Semua Yes, betul. Tadi ada 3 Felda kan Elia kata? Betul. Okey. Felda ni sokongan dia pada Elia macam mana? Di Felda 99% Melayu. Tapi ada sokongan, kita tak nafikan memang ada. Cuma kita akan buat kerja lebih baik, sebabnya di PRU yang ke-15 kita ada sokong yang baik sebenarnya daripada Felda. Dan DUN Tenang juga menang majoriti di bahagian DUN Tenang. Bukan kita kalah, DUN tu kita menang. PRU? Yes. PRU so sebenarnya kita ada harapan. Ada harapan situ lah. Okey. Anak-anak Elia berapa orang? Anak saya 4 orang. 4 orang. Berapa paling tua? Yang paling tua 16 tahun, yang paling kecil 9 tahun. 16. Dia orang faham tak mak dia nak bertanding? Faham. Dan diorang sebenarnya berdoa kalau nak pilihan raya, diorang expect cuti sekolah. Sebab dia kata nak turun berkempen. Sekarang dia tengah frust ni sebab proses kempen tu berlaku dalam waktu sekolah. Cuti sekolah apa yang ada lagi? Tak, diorang expect macam bulan 9 ke cuti sekolah kan. So dia dah hint dah, sebab yang lepas diorang semua kena balik kampung. Mak kena jaga kan. So kali ni dia dah 16 tahun, dia cakap, Umi, kali ni kami nak tolong Umi pergi kempen. Tapi dia kena sekolah, so dia kena fokus sekolah dia lah. Mak pun tak pergi kempen tu masa sekolah kan. Okey, bila anak-anak bagi restu macam tu, macam bagi restu agak ayat dia kan, dia dah biasa dari kecil sebenarnya. Kan, dah biasa dari kecil. Taklah, dia bodoh kali yang nampak mak dia nak bertanding, tapi dia tahu mak dia memang aktif parti tu, memang daripada dia kecil lah. Yes, jadi betul. Dah terbiasa lah. Dia dah terbiasa. Saya dah didik mereka untuk pandai urus diri sendiri. Yang 16 tahun tu dah boleh manage lah, dah boleh masak, everything semua boleh saya tinggal tu. Dia boleh bantulah jaga adik-adik dia. Okey, maknanya dari segi semua family restu Elia lah. Sebenarnya kedua-dua families, mertua dengan mak saya ni, diorang bukan ahli politik. Jadi kan, tapi dia memang dah tahu dah anak dia daripada dulu memang dalam politik. So dia nak cakap apa pun, anak dia memang ada satu pendirian sangat keras. Dia restulah. Dia memang tahulah. Dia kata A pun anak dia tetap buat B. So dia kata dia restu, tak ada masalah. Okey, maksudnya Elia dah keluarga restu. Tak ada masalah lah benda tu yang halang. Ada halangan tak? Kalau tengok sekarang sampai setakat ni lah, ada halangan ke? Halangannya nak dapat undi je lah kan? Ya, betul. Selain tu, maksudnya pergi orang marah ke? Tak ada. Mana orang tenang memang bertenang betul lah. Bertenang betul. Dia senyum je. Kita senyum, dia pun senyum. Okey lah. Okey, cabaran parti-parti baru ni, bersama ada, muda ada. Tak tahulah, saya dengar macam muda nak bertanding juga kat Tenang. Sebab masa PRN 2022 PH bagi laluan kepada parti muda di Tenang. Dia kat situ kan asalnya. Tapi saya tak pasti. Ada yang kata mungkin 4 penjuru, 5 penjuru. Kan? Jadi it's okay. Warisan pun ada kan. Sebelum ni ada pejuang kan kat sana. Pejuang. Tapi tak pastilah macam mana keadaannya di sana pejuang. Tapi apa pun Cik Amni, berapa penjuru pun kita tetap fokus kan? Sebab saya di Bukit Pasir, saya 6 penjuru masa 2022. 6 bebas. Ada bebas. So kita ada pengalaman lah, banyak-banyak penjuru ni. Tu masa Covid pula tu kan? Covid pula. Okey. Maknanya lepas ni video-video Elia banyak mempromosikan tempat lah ke macam mana? Tu bagi saya itu adalah key point saya untuk memperkenalkan Tenang. Orang tak tahu kan.
So itu antara misi-visi jugalah. Kita nak bangunkan tenang, dia ada kaedah lah. So saya pilih memperkenalkan tenang untuk bangunkan tenang daripada sudut tu lah. Okay, Elia setuju tak soal calon tempatan ni? Orang selalu cakap kan, saya pernah ditanya soalan ketika saya di Bukit Pasir tahun 2020, awak bukan orang tempatan kan. Jadi bagi saya kata ramai je yang bukan tempatan, tapi selagi mana dia boleh bagi hikmat yang terbaik, tak ada masalah kan. Dan orang yang bertanya kepada saya itu adalah seorang Muslim. Kita pun percaya kan, Allah kata setiap manusia itu adalah khalifah. Jadi di mana saja di bumi ni yang Allah hamparkan, dia boleh berbakti, tak ada isu. Nabi pun berhijrah dah. Betul. Kan? Tidak setempat dia saja. Mekah kan. Nak luas pemandangan, nak luas lagi ilmu, kita jalanlah, pusing tengok macam-macam. Baik Elia, satu nama mentor Elia dalam politik, siapa? Okey, kalau daripada parti Amanah Negara, saya ada 2 mentor lah. Salah satu seorangnya adalah Datuk Seri Alhamdulillah Datuk Seri Salahuddin Ayub. Yang dia pernah dia kata saya mentor awak. Maksudnya dia iktiraf saya sebagai mentee dia lah kan. Tapi saya tak dapat lama lah belajar dengan dia kan, sebab Allah dah ambil dia. Dan yang kedua semestilah Ketua Wanita Amanah Nasional, iaitu Datuk Hajah Aiman Atirah Sabullah, yang banyak memberi tunjuk ajar sebenarnya. Okey, kalau dari segi world view, satu mentor, satu nama. Tak nak pergi jauh-jauh, kita ada PMX. Yang memang ada on track. Dia memang dikenali pun kan. Yes, betul. Tak nak ambil tone tak kot. Okey, gurau. Okey, santai-santai punya soalan, tak payah nak tight sangat kita punya podcast. Okey, satu lagu yang Elia minat, siapa? Lagu apa? Saya kurang fokus pada lagu kan. Tapi saya banyak dengar lagu English lah, sebab dulu saya tak berapa mahir bahasa Inggeris, so saya banyak fokus pada lagu English lah. Kalau group, saya suka Westlife, tak tahu kenapa. Saya suka Westlife lah. I lay my love on you. Okay, saya suka kan. Okay kan, itulah. Apa ni boleh nyanyi kat ni lah, dekat geng-geng Cina di Segamat lah. Okay. Malaysia tak ada nyanyi Malaysia? Kalau Malaysia, saya suka Ramli Sarip. Ramli Sarip? Okay. Filem? Saya memang peminat movie Tamil. Allah. Saya rasa Tamil movie ni dia lebih banyak isu kemanusiaan lah, banyak isu rakyat, isu-isu tu kan. Saya macam peminat VJ jugalah. Kan? So saya akan tengok semua kisah-kisah dia macam mana. So macam tu lah, menambahkan semangat untuk menjadi juara rakyat lah. Betul. Okay guys, itu je pada malam ini podcast kita. Mana dah kamera ni? Okay. Itu je podcast kita pada malam ini bersama Elia Nadira Sabudin. Okay, nantikan untuk episod seterusnya. Terima kasih Elia datang pada malam ni. Sebab jemput saya. Apa khabar? Jangan lupa.